Assalamualaikum. Hai. Okey, sekarang ni saya ada dekat Kampung Bukit Baru, Selangor. Alright, rumah kat belakang saya sekarang ni 20 kali 49, lebih kurang 980 kaki persegi. Dia ada 3 bilik dan juga 2 bilik air serta 1 stor. Alright, jom saya mulakan. Okey, untuk bahagian depan ni, untuk bahagian teras dia adalah 10 kali 10 kaki. Alright, seterusnya jom kita masuk. Assalamualaikum. Alright, untuk masuk ni adalah bahagian foyer. Untuk bahagian ni 7 kali 10 kaki. Alright, next adalah bilik yang pertama. Okey, ini adalah master bedroom. Untuk master ni 10 kali 10 kaki. Okey, dekat bahagian master bedroom kita ada toilet master. Alright, untuk toilet ni 4 kali 6 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian living area dan juga dining. Untuk kawasan ni, untuk bahagian ni adalah 20 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2. Okey, untuk bilik nombor 2 ni sama juga 10 kali 10 kaki. Okey, jom kita ke bahagian laundry. Okey, untuk bahagian laundry ni adalah 6 kali 5 kaki. Dan juga dekat bahagian laundry kita ada satu tandas. Untuk tandas ni 6 kali 6 kaki. Okey, jom kita ke bilik seterusnya iaitu bilik nombor 3. Alright. Baik, bilik nombor 3 ni 11 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian dapur. Okey, untuk dapur ni 10 kali 10 kaki. Kita ada 10 kaki tabletop. Dan ruangan yang terakhir adalah store. Okey, untuk store ni 8 kali 10 kaki. Sekarang bersama kita adalah tuan rumah bagi rumah di belakang saya ni. Okey, jadi Encik sila perkenalkan diri. Okey, saya Azrin bin Apandi. Saya memang asal kampung Bukit Baru ni lah. Memang anak orang kampung. Okey, jadi baik Encik Azrin, macam mana Encik Azrin kenal 2M? Okey, saya kenal 2M ni saya daripada sepupu saya sendiri. Sebab sebelum ni rumah yang dia buat tu memang under 2M jugalah. Tu yang saya tengok dari segi design dia. Saya tanya-tanya, lepas saya tengok banyak review daripada YouTube sendiri. Tengok mostly semua okey lah. Okey, jadi Cik Azrin, apa perasaan Cik Azrin bila dah tengok rumah ni dah siap semua? Macam mana? Apa perasaan Cik Azrin? Alhamdulillah, syukur. Saya pun sebenarnya tak jangka sebenarnya. Maksudnya kira rezeki orang kata apa tahun 2026 ni dapat buat rumah sendiri memang sebenarnya dah lama, cumanya kita cari-cari kan yang mana yang lagi terbaik untuk buat rumah. Tapi alhamdulillah dapat jumpa 2M ni, dapat siapkan rumah ni, alhamdulillah syukur. Baiklah, alhamdulillah lega dengar Encik Azrin punya feedback. Encik Azrin lega, kami pun lega juga. Okey, jadi Encik Azrin, macam mana pengalaman Encik Azrin selama berurusan dengan pihak kami, pihak 2M? Macam mana? Daripada mula sampai ke hujungnya dipermudahkan. Segala apa-apa permintaan yang daripada owner nak buat macam mana, macam ni, macam tu, semua diikut, semua boleh buat. Alhamdulillah lah, kiranya menyenangkan saya. Itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Kepada anda yang nak bina rumah, bolehlah cari kami dan follow kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.